Adakah anda yakin anda sudah siram daun dill dan parsley anda dengan cara yang tepat? Atau anda cuma tuang air dari penyiram dan mengharapkan hasil yang lumayan? Bagaimana kalau saya beritahu, cara siraman anda itulah yang mungkin menjadi punca daunnya menguning, tumbuhnya terbantut, malah diserang perosak? Tunggu dulu. Jangan siram daun-daun hijau anda itu sehingga anda tonton video ini sampai habis. Kali ini, kami akan dedahkan 3 rahsia utama yang akan mengubah petak tanaman kecil anda menjadi hutan zamrud yang subur. Dan percayalah, ia sama sekali bukan tentang berapa banyak air yang anda guna. Mari kita jujur, siapa sahaja yang tidak pernah rasa kecewa apabila daripada dapat daun-daun hijau yang segar, rangup dan harum untuk hidangan. Kita cuma dapat ranting-ranting nipis, pucat yang cepat naik tangkai bunga. Situasi yang cukup biasa, bukan? Puncanya selalunya tersembunyi pada perincian-perincian kecil yang mana ramai pekebun tidak sedar pun kewujudannya. Baiklah, mari kita kupas dari awal tentang penyiraman yang betul. Kita selalu fikir tanaman perlukan banyak air. Memang nampak logik. Tapi di sinilah silapnya, kesilapan utama yang boleh merosakkan hasil tanaman kita. Masalahnya bukan pada berapa banyak air yang anda siram, tapi pada bagaimana anda menyiramnya. Satu tabiat yang salah dan anda sendiri membuka peluang untuk penyakit menyerang. Dan tabiat ini, hampir semua orang melakukannya. Inilah dia, menyiram dari atas, membasahi daun. Kaedah hujan atau menyiram seperti hujan yang sering ditunjukkan dalam iklan itu. Inilah kesilapan paling besar. Menyiram dengan cara ini, terutamanya pada waktu petang atau malam, sangat merugikan. Bayangkan, titisan air kekal di daun sepanjang malam. Suhu malam yang sejuk menghalang air daripada tersejat. Ini mewujudkan persekitaran rumah hijau yang sesuai untuk pertumbuhan kulat, terutamanya embun tepung, powdery mildew. Kulat putih ini akan cepat memusnahkan tanaman anda. Cara yang betul hanyalah satu, siram terus ke pangkal pokok. Di kawasan akar, halakkan muncung penyiram air betul-betul ke tanah di bahagian bawah pokok. Dengan cara ini, air akan sampai terus ke akar, manakala daun pokok kekal kering dan sihat. Waktu terbaik untuk menyiram adalah pada waktu pagi. Lapisan atas tanah akan sempat kering sepanjang hari, menjadikan risiko perebutan akar atau batang minima. Menyiram pada waktu petang atau malam adalah berisiko. Ingat, siram pada waktu pagi dan di pangkal pokok. Peraturan mudah ini adalah asas kepada kesihatan dan kesuburan tanaman anda. Sekarang, mari kita bercakap tentang tetamu tak diundang yang sangat menggemari sayuran hijau anda yang lembut. Kita maksudkan perosak, terutamanya kutu daun atau afid. Sifat kecil ini mampu mengubah petak tanaman yang rimbun menjadi keadaan yang melekit, layu dan tak bermaya dalam masa beberapa hari sahaja. Tetapi inilah yang penting untuk difahami. Kehadiran perosak bukanlah kebetulan. Mereka adalah isyarat petunjuk bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan tumbuhan anda. Tumbuhan yang sihat dan kuat tahu cara untuk mempertahankan diri. Tetapi yang lemah atau mudah terdedah adalah sasaran yang mudah dan selalunya. Punca kelemahan ini adalah disebabkan oleh penyiraman yang salah. Seperti yang baru kita bincangkan. Kelembapan yang berlebihan dan penyakit melemahkan daya tahan pokok dill dan parsley. Mereka menjadi lemah dan pati atau cecair dalamannya menjadi sasaran mudah dan sangat menarik bagi kutu daun. Selain kutu daun, tanaman hijau anda juga boleh diserang oleh lalat, lobak, pepijat perisai, malah ulat beluncas. Mereka juga memilih spesimen yang paling lemah dan terdedah. Oleh itu,
kita perlu membasmi bukan hanya serangga itu sendiri, tetapi juga punca kehadiran mereka. Dengan menguatkan tumbuhan, anda menjadikannya kurang menarik atau tidak sedap bagi perosak. Daripada terburu-buru menggunakan racun serangga kimia, mari kita fahami dahulu cara untuk menjadikan tanaman hijau kita kuat. Dan ini membawa kita kepada perkara penting seterusnya, sekali mengenai pembajaan. Ramai pekebun beranggapan bahawa herba seperti dil dan pasli tidak memerlukan baja yang istimewa. Kononnya, biar sahaja, nanti tumbuhlah sendiri. Ini adalah satu kesilapan besar. Untuk menjadi rimbun dan wangi, dil dan pasli menyerap banyak nutrien dari tanah, terutamanya nitrogen. Jika tanah kurang subur atau anda menanamnya di tempat yang sama setiap tahun, nutrien dalam tanah akan cepat habis. Akibatnya, anda akan dapat batang yang nipis dan pucat, yang cepat menguning dan terus berbunga. Tanaman itu tidak cukup kuat untuk menghasilkan banyak daun. Namun, apa yang sesuai digunakan sebagai baja? Di sini pun ada perkara yang perlu diberi perhatian. Menggunakan baja tahi segar atau baja kimia berlebihan boleh menjadi lebih buruk daripada kekurangan baja. Herba yang dibaja sebegitu akan mengumpul nitrat, menjadi berair dan hilang aroma uniknya. Malah, ia boleh membahayakan kesihatan. Pembajaan yang betul perlulah seimbang, tidak berlebihan dan berkala. Kita perlu berikan dorongan kepada tanaman untuk membesar, tetapi jangan pula terlebih bajak. Kita perlu cari keseimbangan supaya herba itu rimbun dan juga berkhasiat. Penyelesaian yang mudah tetapi jenius ini wujud. Kemungkinan besar ia sudah sedia ada dalam kotak ubat di rumah anda. Rahsia paling penting yang akan mengubah segalanya. Rahsia pertama dan yang paling utama, jangan sekali-kali siram daun dil dan pasli dari atas, terutama pada waktu petang. Kelembapan yang tinggal pada daun sepanjang malam adalah jemputan langsung untuk penyakit kulat seperti kulat putih dan penyakit lain. Siram air mesti terus pada bahagian akar, sebaik-baiknya pada waktu pagi supaya tanah sempat kering. Rahsia kedua, pembantu terbaik anda bukan sekadar air biasa tetapi larutan pintar. Setiap 10 hingga 14 hari sebagai ganti penyiraman biasa, gunakan campuran ini untuk 10 liter air tambah 1 sudu besar spirit amonia. Ya, betul, amonia yang biasa ada di farmasi. Ini adalah baja nitrogen ringan pada masa yang sama yang akan membuat daun lebih hijau pekat dan juga pencegah afid yang sangat baik. Baunya akan cepat hilang tetapi manfaatnya kekal. Pokok akan menjadi lebih kuat dan kurang menarik bagi serangga perosak. Dan rahsia ketiga yang mungkin mengejutkan anda, supaya daun menjadi lebat dan tidak cepat berbunga. Anda perlu memotongnya dengan betul. Jangan cabut batang atau rantingnya. Potong dengan hati-hati daun-daun luar yang paling besar, tinggalkan pucuk di bahagian tengah tanpa disentuh. Dengan cara ini, pokok akan terus mengeluarkan tunas baru dan membesar melebar, bukan meninggi. Ini tip mudah yang akan memanjangkan tempoh tuaian anda selama beberapa minggu. Itu sahaja. 3 peraturan mudah, siram pada akar, pembajaan perlindungan pintar dan cara memotong yang betul. Tidak susah, tetapi hasilnya akan membuat anda kagum. Hasil tanaman dil dan pasli anda bukan sekadar tumbuh, malah akan sabur sihat dan harum mewangi. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jika video ini bermanfaat untuk anda, sila tekan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak terlepas tip-tip berkebun yang lain. Sekarang, soalan untuk anda, apa rahsia anda untuk menanam dil dan pasli yang lebat? Atau
Mungkin anda pernah menghadapi masalah yang tidak saya sebutkan. Kongsilah pengalaman anda di ruangan komen. Mari kita bantu satu sama lain untuk mendapatkan hasil tuaian terbaik.